dalam Mova awak 0 follower pun boleh jadi affiliate. Kejap lagi saya cerita pasal affiliate Mova. Kejap lagi. Saya nak cerita app kedua yang saya buat ni. Okey. App ni adalah internet. Saya nak tanya awak habiskan internet awak tiap-tiap bulan, awak bayar telco awak bayar berapa ringgit sebulan? Boleh tak awak komen? Awak bayar SIM card awak, tiap-tiap bulan awak pakai SIM card, awak bayar berapa ringgit awak bayar berapa ringgit? Cuba awak komen. Cikgu nak tengok berapa bil awak ni. Kalau awak pakai mahal, cikgu nak bantu jimatkan. Dan bila awak jimat, duit poket awak banyak boleh simpan. 80 mahal boleh jimat awak. 48 mahal boleh jimat banyak. 105 ringgit mahal boleh jimat banyak. 60 mahal boleh jimat lagi. 75 mahal boleh jimat lagi. 72 mahal boleh jimat lagi. 35 murah. Macam saya. Saya pakai 35 je saya dapat banyak ni income. Saya dah beli syarikat Estel belum sampai lagi cikgu. Nanti awak wasabi saya Claire. RM100 mahal awak. Pakai 35 je lah awak. Pakai 35 je. Nak tak cikgu ajar pakai SIM card 35 boleh jimat duit poket awak? RM100 mahal lah. 113 mahal. 72 mahal. 40 mahal. Boleh jimat lagi lah awak semua. Boleh jimat lagi. Okey. Ini adalah bisnes SIM card dan awak boleh buat duit juga. Saya ajar dulu. Kalau awak berkenan silakan ambil. Modal bisnes ni RM10 sekali seumur hidup. RM200 mahalnya Tuan Carrie. Ya Allah Tuan Carrie. Tuan Carrie bayangkan Tuan Carrie tengok sini. Tuan Carrie bayar 200. Baik Tuan Carrie pakai SIM card saya. SIM card saya 35 je. Tuan Carrie jimat RM160 sebulan. Tuan Carrie boleh tak komen dekat saya, you dah pakai SIM card berapa tahun you pakai SIM card? You pakai SIM card berapa tahun dah? Seumur hidup pakai berapa tahun dah main internet? Duk bayar. 3 tahun. Takkanlah Tuan Carrie umur 3 tahun. Sebelum tu Tuan Carrie tak pakai SIM card ke? Sejak pakai SIM card. Maksudnya sejak habis sekolah ataupun belum habis sekolah pakai SIM card dah berapa tahun dah? Seumur hidup. Berapa tahun dah pakai SIM card? Nanti kita masuk affiliate Mova 25 tahun. Ya Allah lamanya. 25 tahun. Setahun ada 12 bulan kan? So berapa bulan semua sekali? 300 bulan je ke ni? 25 tahun kali 12 bulan. So ada 300 bulan. You bayangkan. RM300. RM200 bil handphone awak tadi kan? 200. Pakai 35 je sebulan. Awak jimat RM160 sebulan. Awak dah pakai 300 bulan dah awak duk bayar. Awak tahu tak awak rugi banyak mana? Awak dah rugi RM49,500. Banyak tak awak rugi? Awak duk bayar. Awak pakai SIM card apa? Contoh awak pakai Celcom. Awak dah bayar Celcom kaya. Celcom kaya sebab awak duk bayar lebih-lebih. Padahal RM35 pun dah cukup untuk diri awak. Sebab awak pakai data sebenarnya tak banyak pun. Kejap lagi cikgu uraikan. Rugi tak dekat awak? Awak duk bayar je SIM card awak tak dapat apa-apa. Awak cuma dapat internet dengan call je unlimited. Dan awak rugi saving awak. Patutnya duit ni awak boleh saving. Okey. Awak punya kes ni samalah macam orang-orang bawah cikgu sebelum-sebelum ni. Kejap cikgu tunjuk sekejap boleh beli EV car. Betul? Secara tak sedar. Kejap saya nak buka ni. Daripada bayar mahal, bayar murah je lah. Bayar 35 je. Jimat poket. Kalau tak nak ambil 35, ambil 50. Saya tunjuk tim saya. Mana ni? Ni. Ni. Kisah Tuan Rahmat. Sebelum ni dia pakai telefon RM63 sebulan. Y pakai 55. Mak mertua 80. Anak nombor 1 40. Anak nombor 2 80. Anak beranak 5 orang pakai SIM card 300 lebih. Sekarang ni saya bantu dia orang ni semua pakai 35. 5 orang ni pakai 35. So 5 orang ni semua pakai 35. Daripada komitmen bil bulanan dia 318 sekarang dah jadi 175. So dia dah jimat RM143 sebulan. Nampak macam sikit kan? Tuan Rahmat bagi tahu saya dia dah pakai SIM card ni anak beranak dia 20 tahun. Sebab anak nombor 2 dia
pun dah umur nak dekat 30 tahun. So, dia dah pakai 20 tahun. Awak bayangkan 20 tahun ada berapa bulan? Ada 20 tahun ada 240 bulan. So, dia jimat RM143 sebulan. Daripada 300, komitmen bulanan dia jadi 143 sebab dia kena cikgu. Dia pakai SIM card dengan cikgu. So, jimat RM143 sebulan. Awak bayangkan 10 tahun, 20 tahun yang lepas dia dah rugi banyak mana? Dia dah rugi 34,000. Dia dah rugi 34,000 dah. Pau cakap, ya Allah banyaknya dia rugi. Lepas tu dia kata, dah umur anak dia 30. Dia pun muda lagi. Dia pun baru je umur 50-an kan. 40-an nak dekat 50. So dia kata sebab dia kahwin muda kan. Dia kata kan best kalau duit ni masuk ke poket dia. Yelah. Kan best 10 tahun ke depan. Kalau RM143 Tuan Rahmat jimat. Kalau 10 tahun dah jimat RM17,000. Okey tak duit ni masuk dekat poket sendiri? Tak masuk dekat poket jerung-jerung telco tadi. Okey tak? Siapa nak SIM card ni? SIM card ni harga RM10 je Wak. Tapi saya tak boleh buka beg kuning. Saya tak boleh tekan beg kuning. Jap. Saya boleh tekan ke tak boleh buka beg kuning. Nanti saya bagi tahu awak macam mana nak beli. Awak wasabi saya untuk dapatkan SIM card ni. Siapa yang tak ada WhatsApp cikgu, nak dapatkan SIM card ni, awak pergi kat TikTok saya, awak pergi inbox saya. Awak pergi inbox saya dekat sini. Awak pergi inbox saya Nak kekal nombor lama boleh tak? Boleh. Dalam tim cikgu ramai yang kekal nombor. Nak ambil nombor baru boleh, nak kekal nombor pun boleh. SIM card ni fleksibel. Nak ambil mana-mana pun boleh, suka hati awak. Nanti cikgu bagi video tutorial macam mana nak buat kekal nombor. Cikgu guide lah awak. Okay. Selain daripada jimat poket, malu nak cerita. Kenapa tu? Malu nak cerita? Nanti kita cerita kat Wasabi okay. SIM card ni dengan bil sama tak? Ni SIM card prepaid awak. Ni SIM card prepaid. Sebenarnya lebih cikgu. Saya ada 5 SIM card internet. Ya Allah banyaknya. Awak, mesti awak pakai Unify juga kan? Dalam tim cikgu, dia orang tak pakai dah Unify. Dia orang pergi terminate ramai-ramai. Dia orang ambil plan RM50 masuk dalam modem. RM50 dapat 500 gig internet. Assalamualaikum Ustazah. Kad saya dah sampai semalam. Wasabi saya Salina. Nanti kita register Roger tepi awak memang pakai Unify juga. Rugi poket. Bayar mahal. Bayar ratus-ratus tu. Ambil RM50 je. Nanti cikgu PM saya. Tak. Awak kena PM cikgu. Sebab cikgu tak tahu siapa yang nak SIM card, siapa yang tak nak SIM card. Okey, lagi kelebihan SIM card ni. Ni korang nak ambil gambar tak? Silakan. Ambil gambar. Cincak dulu sebelum saya padam. Saya pakai 35. Saya pakai 2 SIM card. 35 dengan 50. Okey, dah. Okey, saya cerita kelebihan SIM card ni Siapa pakai SIM card ni sekeping dengan saya akan bagi awak modal awak RM10 seumur hidup. Okey, SIM card. SIM card. Ni pun awak beli untuk dapatkan SIM card So, siapa yang pakai SIM card dengan tim cikgu, cikgu akan bagi free baju. Nombor 3, cikgu bagi free topi. SIM card, baju, topi cikgu bagi awak percuma. Cikgu, cookies tu apa? Dah padam dah awak. Cookies tu awak tengok tutorial nombor 6. 6 pantang larang. Pergi tengok dekat sana. Awak bayar SIM card tu awak punya modal. RM10 sekali seumur hidup untuk pakai jimat poket awak. Nak jimat RM17,000, nak jimat RM34,000 tu modal awak. RM10 sekali seumur hidup. Lepas tu awak dapat free baju dengan free topi daripada saya. Okey, lepas tu awak, dekat dalam SIM card ni ada 2 konsep. Konsep pertama, memang saya bawa bisnes yang ada 2 konsep. Pertama, konsep dia jimat. Jimat ni, awak daripada 100 pergi 35. Awak daripada 80 pergi 35. Awak daripada 50 pergi 35. Sebab apa nak jimat? Sebab nak reduce komitmen. Komitmen bulanan. Reduce komitmen ni apa? Bahasa mudah dia nak reducekan komitmen hidup. Okey. Nombor 2, konsep dia adalah boleh buat duit. Jana income. Nanti saya terang yang ni SIM card ni ada 10 jenis commission. Sekejap lagi saya cerita kat awak 2-3 commission je. Yang lain kena masuk Zoom. Kita ada Zoom setiap minggu. Tim kita buat Zoom.
setiap hari Selasa pukul 9 malam dalam grup kita. So kalau awak nak jadi income, awak nak faham commission, dia ada terlalu banyak commission. Ada 10. Cikgu ajar 3 je sekejap lagi dalam live. Sekarang cikgu ajar 3 je. Okay? Okay, cikgu nak cerita pasal jimat ni dulu. Jimat tadi cikgu dah cerita. Kan? Awak reducekan komitmen awak daripada 100 pergi 35. Daripada 200 pergi 35. Daripada 300 pergi 35. Cikgu ada bantu anak tim cikgu ni. Dia pakai Selcom 24 tahun. Dia bayar bil RM300 sebulan. Awak bayangkan saya buka kalkulator. Dia ni kawan dengan saya dah lama. Dia dah tua dah. 24 tahun ada 288 bulan. Dia duk bayar bil RM300 sebulan. Saya kata pakai 35 je lah kak. Akak jimat 265. Sebulan awak akak jimat. Akak dah pakai SIM card tu berapa? 24 tahun akak pakai dengan Selcom. Akak duk bayar je bil 300 tu. Akak pun tak sempat nak main internet. Akak tengok akak dah rugi berapa banyak. Akak dah rugi 76k. Dia pun tepuk dahi tengok. Patutlah Selcom, Digi, Maxis semuanya kaya. Diorang ni mencatat keuntungan berbilion-bilion tiap-tiap tahun. Sebab apa? Awak semualah bayar mahal-mahal kat diorang. Kayalah diorang. So saya ajar dia pakai 35. Dia baru je pakai 2 bulan SIM card dengan saya. Alhamdulillah dia kata jimat gila poket dia. RM260 dia boleh jimat setiap bulan. Okay. So, satu jimat sebab nak reduce commitment. Okay. Dan SIM card ni yang bestnya. Cikgu cerita Telco apa ni? Nama dia Estel. SIM card ni baru launching dekat Malaysia. Tak sampai 4 bulan lagi. Nak dekat 4 bulan dah. Dia pakai line U Mobile. Nanti cikgu cerita sikit. Pasal SIM card semua yang kat sini, kejap lagi cikgu cerita detail. Cikgu cerita dulu pasal SIM card ni. Nama SIM card ni Estel. E-A-S-T-E-L. Okay, SIM card ni dia ada e-wallet sendiri. Okay, pernah dengar tak e-wallet? Kak Twin, kenapa pula tak ada grup Kak Queen? Kak Twin, awak pergi dekat Mova. Awak pergi tekan saya ni Kak Twin. Awak scroll ke bawah, awak tekan perujuk saya, Norijana. Awak tekan sini, awak pergi wasabi saya. Nanti awak dapat link invitation masuk grup, awak masuk grup. Okay Kak Twin? Okay, so ni SIM card Estel. Estel dia ada e-wallet. Pernah dengar tak e-wallet? Pernah dengar tak Touch and Go? Pernah dengar tak Touch and Go? Mestilah pernah Takkanlah tak pernah. Kan? Touch and Go, dia pun ada e-wallet sendiri. Siapa sama macam cikgu, pergi mana-mana tak ada bawa duit cash pun. Kita semua pakai Touch and Go ataupun kita pakai QR. Daripada Maybank, kita QR terus ke kedai. Siapa biasa cashless? Siapa macam cikgu, komen 1. Siapa macam cikgu, komen 1 wak. Be clear, cashless. Kita sekarang tak main lah bawa duit cash. Kita pakai e-wallet Touch and Go ataupun kita pakai bank punya QR. Betul tak? Ya ke Alina? Tanya. Okey. Cikgu nak nama top up dia Jack Sparrow Estel. Dia pakai line U Mobile. Tapi nama top up dia, nama SIM card dia semua Estel. Okey. Cikgu nak bagi tahu awak juga. Estel ni dia ada e-wallet dia sendiri. Okey, nak dapat lesen e-wallet. Okey, Estel ni dia nak jadi macam Touch and Go. Walaupun umur dia masih baby, baru masuk 4 bulan. Tapi dia ni nak jadi macam Touch and Go. Okey, dia ada e-wallet sendiri. Okey, nak dapat lesen e-wallet dengan betul-betul. Dia kena letak deposit dekat Bank Negara Malaysia juta-juta-juta. Kena letak duit dekat dalam bank. Kena letak duit kepada kerajaan sebagai deposit untuk dapat lesen e-money license nama dia. E-money license. E-money license ni adalah lesen daripada bank negara untuk setiap company yang nak buat e-wallet sendiri. So semua duit keluar masuk dekat e-wallet ni, Estel, dekat e-wallet Touch and Go, semua duit keluar masuk dekat bank awak, semuanya bank negara pantau. Jadinya Estel, dengar betul-betul. Estel satu-satunya SIM card yang ada e-wallet sendiri. Okey, dekat dalam Malaysia ada SIM card apa? Ada Selcom, ada Digi, ada Maxis, ada apa lagi? U Mobile, Yes, Unify. Lepas tu ada SOX, ada Red One, ada Tonwow. Ada apa lagi? Cuba sebut sikit. Ada apa lagi
Halo Telco, Red Tune Talk, B1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Termasuk Estel 13. Okay. So 12 company ni dah jerung, dah lama dalam Malaysia kan. Dia orang tak ada e-wallet sendiri. Sebab dia orang tak nak e-wallet lah. Sebab kalau nak e-wallet kena deposit juta-juta dekat kerajaan. So semua telco jerung, semua tak ada e-wallet sendiri. Padu tak Estel ada e-wallet sendiri? Korang rasa padu tak? Kalau padu, komen padu. Dia ada e-wallet dia sendiri. Korang boleh pergi dekat e-wallet dia orang. Dia sekejap, mana app dia ni? Korang pergi dekat wallet. Okay, macam cikgu dah keluarkan semua duit. Cikgu baru je withdraw RM11,000. RM18,000 bulan baru ni. Baru 5 hari lepas lah cikgu withdraw RM11,000. So, kalau kita scan e-wallet dia ni, boleh guna dekat mana-mana. Boleh scan kat mana-mana, kita boleh buat pembayaran. Padu kan? Kalau nak guna e-wallet dia, kena masuk duit lah. Macam mana awak masuk duit dalam Tashengo, sama je. Ni e-wallet dia boleh reload. Nampak? Cikgu punya ni akaun ni kosong lah baki. Alright. So kita boleh guna e-wallet dia. Semua transaksi semua kita boleh tengok dekat sini. Semua transaksi kita pernah guna e-wallet. Padu kan? Okey, lagi pasal SIM card ni. Yang lagi terkejut, boleh dapat cashback. Akan datang. Sekarang ni tak boleh dapat cashback lagi. HQ buat lesen e-wallet ni sebab dia nak sediakan cashback. Awak bayangkan dia ada persamaan dengan Mova. Mova beli barang dekat 5 tempat ni dapat kutip cashback atau commission setiap kali kita shopping dekat 5 tempat ni. Estel selain 5 tempat ni awak pakailah Mova. Selain daripada 5 tempat ni awak pakai Estel. Nanti akan datang HQ launching cashback, awak dapat cashback. Best tak? Siapa rasa best, komen best. Awak bayangkan awak pergi makan secret recipe, bayar kek, bayar pakai Estel wallet, QR dekat orang tu dapat sedikit duit. Dapat RM1, RM2. Awak pergi beki tayar kereta, awak QR dekat orang tu, awak dapat cashback. Awak pergi dekat beli jajan, dekat kedai Minah, dekat kampung awak, bayar pakai QR, dapat cashback. Best tak? Sebab ni lah company sediakan e-wallet ni. Sebab dia nak lancarkan cashback. Cashback ni commission lah. Cashback dia akan lancarkan boleh guna dekat 34,000 kedai. Kecil lah pula tulis tu Saya tulis kat sini. 34,000 kedai, babe. Kita boleh pakai wallet dia. So mana-mana kita pergi sekejap lagi, kita pakai je QR duit now dia. Kita QR je kat orang tu, dapat cashback. Dia akan lancar soon. Sebab lesen e-wallet dia dah dapat lama dah. Dia launching je dah ada dah e-wallet. Dia dah settle awal-awal. SIM card ni dia dah rangka perjalanan dia 2 tahun lepas dah. Bulan 3 baru ni je baru launching. Cikgu tak sabar gila untuk cashback ni. Serius cakap, tak sabar nak mampus. Sebab apa? Orang yang ikut cikgu buat Mova apa duit dia berlambat-lambat sebab 5 platform ni. Apatah lagi kita banyak belanja dekat luar. Kita selain daripada app shopping ni, kita ada banyak guna QR. So, segala transaksi jual beli kita guna Estel. Okay. So, macam cikgu dah guna dah dia punya QR. Tapi sekarang ni belum dapat cashback lagi lah. Awak boleh pergi kat TikTok cikgu. Awak scroll ke bawah. Awak cari video yang ini. QR Pay guna Estel Wallet. Cikgu shopping kat kedai ni, cikgu bayar pakai wallet QR Estel. So korang boleh tengok video ni. Sekarang tak ada cashback lagi. One day bila ada cashback baru dapat cashback. Macam tu. Okay, boleh tengok video ni cikgu guna QR Pay. Sekarang ni anak tim cikgu pun dia orang ada QR, dia orang ada Estel Wallet kan. Sekarang dia orang dah praktis. Dulu pakai Tashengo. Sekarang ni praktis pakai Estel. Bayar pakai mi celup. Tadi Alina ada lagi tak dalam ni? Alina cakap dia shopping bayar pakai Estel Wallet. Ya. Dia biasakan diri pakai wallet Estel dulu. Belajar reload. Nanti bila lancar cashback kan senang boleh guna terus. Sebab dah pandai. Ni Alina ni. Padu. Okay. So, ingat cikgu cakap tadi. Company SIM card Estel adalah SIM card pertama yang ada e-wallet sendiri.
Company lain dekat dalam Malaysia belum ada e-wallet. Dan tambahan Extend ni power, dia ada patuh syariah. Dia ada sijil patuh syariah. Nama sijil patuh syariah dia dapat patuh syariah daripada company nama ni. Cikgu tulis takut korang tak nampak. Nama dia Mashraf Advisory. Mashraf Advisory ni adalah satu company yang dapat lesen panel patuh syariah di bawah pantauan Bank Negara Malaysia dan juga di bawah pantauan SC. Okay, so yang ni dapat patuh syariah, company ni dapat patuh syariah daripada bawah pantauan. Senang cerita, semua dipantau oleh Bank Negara. Nak top up dia macam mana? Top up dalam app Estelle. Semua ada video, jangan risau. Cara nak aktifkan wallet macam mana, nak top up macam mana, nak register kekan nombor macam mana, nak register ambil nombor baru macam mana. Semua ada video, jangan risau. Berapa ringgit kalau nak pakai SIM card ni? RM10. RM10. Siapa nak beli SIM card ni? Roger cikgu. Roger cikgu. Roger cikgu. Tak payah Roger lah. Korang beli terus lah. Mesti ni saya jawab. Nak tak saya ajar dapat cashback? Nak tak beli SIM card dapat komisen dalam Mova? Nak tak? Lupa pula nak ajar beli. Okey, awak pergi kat TikTok. Top up pun dapat cashback. Nanti saya ajar. Okey, saya ajar cara beli dulu. Awak pergi kat TikTok, awak cari kedai cikgu, nama kedai cikgu Arwahak. Nama kedai cikgu, jom beli sekarang. ARUAHUB. Ni. Awak tekan search. Lepas awak dah tekan search, ni logo cikgu. Awak pergi tekan nama kedai cikgu ni. Lepas tu awak tekan back kuning cikgu. Okay dah. Okay, lepas awak tekan, awak nampak tak SIM card RM10 ni yang sold 7,794 keping ni. Awak tekan. Lepas awak tekan anak panah. Awak tekan copy link. Nampak? Lepas awak dah copy link, awak masuk dalam Mova. So, Mova baca barang ni ada komisen anggaran dia 56 sen. So, awak tekan beli di TikTok. Lepas dah tekan beli di TikTok, awak tekan buy now. Okay, lepas tu, awak bayarlah. Harga SIM card, harga postage. Mungkin pertama kali awak beli, awak dapat postage free. Ikut pada voucher TikTok awak. Nak bayar pakai TikTok Shop Bonus pun boleh. So, awak dapat lagi less harga. Alah, tak ada pula saya pergi tekan Mova masa beli SIM card. Lepas ni guna macam ni. Clear, lepas ni awak guna macam ni. Awak dapat komisen. Anggaran dia 50 sen sampai RM1 lebih. Anggaran komisen satu keping SIM card. Komisen ni anggaran. Ada orang dapat RM1, ada orang dapat 80 sen. So, serendah 56 sen sampai RM1 lebih. Komisen kita sediakan. So, pergi beli sekarang. Siapa belum beli, pergi beli sekarang. Okey, lagi. Tak habis lagi cerita pasal SIM card ni. Ya Allah, panjangnya nak cerita. Okey, awak. Lepas ni Claire beli cara ni Claire. Okey, baik. Boleh beli sekarang. Siapa pakai SIM card dapat free, dapat baju. Okey, lagi. Okey, cikgu nak cerita lagi pasal SIM card ni. Sekarang ni, sekarang ni SIM card ni memang dia ada prepaid sahaja. Saya cerita perancangan company Perancangan dia sekarang tengah on track. Sekarang ni dia keluarkan prepaid dulu. Tahun depan dia akan keluarkan postpaid. Tahun depan lagi, lepas postpaid dia akan keluarkan device bundle. Device bundle ni apa? Device bundle ni kalau kita pakai SIM card kita dapat free handphone. Kejap lagi Syamorika. Kejap lagi saya ajar lagi sekali. So dapat free handphone. Free handphone. Nanti akan keluarlah plan-plan dia ni. Nombor 4, company akan lancarkan cashback. 34,000 kedai. Awak boleh pakai Estelle e-wallet. Nombor 5, company akan keluarkan IoT SIM card. SIM card khas untuk masuk dalam modem.
SIM card khas untuk masuk dalam, sekarang pun SIM card sekarang boleh masuk modem. So IoT ni bukan untuk modem, silap. IoT ni untuk masuk dalam lori buat GPS. Untuk masuk CCTV, lori ke, kereta ke, motor ke, semua boleh. Banyak kan kelebihan dia kan. Okay, IoT. Apa? Internet of Things. Baru ingat. Internet of Things. Benda yang kecil-kecil. GPS. So plan dia akan keluar lagi murah lah. So dia ada SIM card dia tersendiri nanti. Kalau awak nak masuk SIM card sekarang boleh juga. Biasa orang ambil plan 35 lah. Untuk masuk dalam benda-benda ni. Nanti dia akan keluar SIM card khas. Okay, lepas tu perancangan company lagi. Lepas cashback, okay. Dia akan keluarkan ni. Money changer. Money changer. Okay, kalau dulu kita nak transfer duit daripada satu negara kepada satu negara yang lain, kita kena buat transfer duit. Kita pergi dekat mana-mana kedai yang buat money changer. Ada charge-charge dia kan. Lepas ni korang tak payah pergi money changer dah. Korang guna Estelle korang sendiri, korang dapat commission. Kalau orang bawa korang buat, korang dapat commission juga. Korang dapat override commission. So boleh dapat untuk money changer. Power tak? Dia macam buka kedai tu dalam ni korang. Dia ada Mova dalam dia. Dia ada SIM card postpaid, prepaid. Dia gabung Melaka. Semua telco yang ada dekat dalam Malaysia, semua dia gabung dalam satu SIM card dia. Semua dia ambil peluang lah. Money changer lagi. Okay, nombor 7. Dia akan keluarkan, dia boleh buat loan nanti. Dia macam Shopee Pay. Dia macam TikTok Pay Later. Dia macam Touch and Go, boleh keluar cash. Dia macam Grab Pay. Grab Rider, dia orang boleh buat loan dalam app Grab. So yang kita pun boleh buat loan juga dalam app kita. Padu tak? Padu tak korang? Ambil gambar. Ni perancangan company. Yang ni dah siap. Yang ni pun dah siap. Tunggu lancar je. Yang ni semua on track. Yang ni mungkin ujung tahun ni ataupun awal tahun depan. Dua ni. Yang ni bila-bila masa pun boleh launching. Lepas tu ada lagi yang cikgu tak boleh tulis. Rahsia company. Company dah cerita kat cikgu sebab kita orang keluar turun Sabah. Bulan lepas 11 hari cikgu travel. Bersama dengan CEO Estelle. So banyaklah benda dia cerita. Yang benda tu rahsia. Saya tak boleh umum lagi. So yang ni yang dah boleh umum. Yang dah boleh umum. Okey, boleh tekan nombor lama ke? Boleh. Cincot. Cepat cincot. Sekarang ni yang dah lancar yang ni baru. Dia baru baby. Baru 3 bulan 4 bulan dekat Malaysia. Dah ada 140,000 orang pakai SIM card ni. 140,000 orang dah pakai SIM card ni. Yang tu dah lancar. Yang lain on the way. Ikut time frame dia. Yang ni cikgu tak sabar gila. Yang ni. Yang lain lantak Yang ni. Yang ni nak juga. Frame pun nak juga. Buat loan best juga. Macam-macam lah. Semua yang dia ada, semua kita boleh guna nanti. Okay, boleh Ni perancangan Estelle lah. Okay, lagi. Nak beli kat mana? Kalau nak tukar nombor lama macam mana? Beli dulu SIM card dekat dalam akaun Arwah Hub tadi. Lagi sekali saya tunjuk. Siapa yang nak beli, korang pergi dekat sini. Korang tekan nama Arwah Hub. Korang dah pergi tekan nama Arwah Hub. Korang pergi tekan nama kedai saya ni. Visit Shop. Bila korang dah visit shop, korang tekan shop now. Korang nampak SIM card ni kan? Tekan. Lepas dah tekan, korang copy link. Tekan anak panah. Tekan copy link. Okey, dah copy link. Masuk dalam Mova. So, Mova baca komisen ada RM56 sampai RM1 lebih. So, berapa awak dapat, awak terima je. TikTok bagi awak berapa. Saya yang sediakan komisen ni. TikTok yang akan tentukan dekat awak dapat berapa. So, ni komisen yang kita orang bagi awak. So, awak beli SIM card ni, awak dapat komisen. So, awak tekan beli di TikTok. Ada grup. Kita ada grup awak. Lepas tu tekan buy now. Lepas tu awak bayar lah. Awak nak bayar pakai pay later boleh, COD boleh, belaka boleh. Nak tekan bonus boleh, nak dapat lagi jimat boleh. Mungkin awak dapat free shipping. Ada rezeki dapat free shipping. Okay, boleh Okay. Lagi cikgu.
Nanti 56 sen ni ataupun RM1 ke awak dapat. Cikgu kata awak dapat 56 sen 56 sen tu akan masuk kat sini. Awak dapat komisen. Naik dekat dalam mobile awak. Nak daftar macam mana? Pergi wasabi saya lah. Nak daftar, ambillah nombor telefon saya. Nanti lupa. Screenshot laju-laju Okay. Ada video tutorial. Semua ada. Cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Cepat. Okay, dah. Okay, SIM card ni lagi. Apa lagi yang saya belum cerita kat awak? Saya baru cerita kat awak pasal kelebihan dia jimat. Cikgu belum cerita kat awak pasal plan dia. Belum cerita. Jana income pun belum cerita. Sekarang saya nak cerita jana income dulu. Okay, macam Tuan Rahmat tadi. Ingat tak Tuan Rahmat tadi? Ni. Tuan Rahmat ni. Saya nak awak buat. Oh, nombor telefon tak sempat. Ni. Saya nak awak ikut macam Tuan Rahmat buat. Bukan Tuan Rahmat je buat. Semua tim kita buat yang sama. Boleh buat income juga. Okay, dah. Okay. Tuan Rahmat. Ingat tak Tuan Rahmat tadi? 5 orang anak beranak. Rahmat, wife, mak, ayah, anak-anak. Ingat kan? Okay. 5 orang ni. Okay, awak buat susunan macam ni. Cikgu nak awak ada income. Sambil pakai SIM card, sambil buat duit lah. Katakanlah ni awak. Sekejap. Ni awak, saya tak nak awak lah. Saya tulis Rahmat punya situasi. Nanti awak tiru je Rahmat. Rahmat ni ada dalam grup kita. Nanti sekali-sekala saya tag. Tag dia Saya cerita pasal dia je. Jadi ramai pula orang nak kenal dia. Okey, bawah dia ada orang pertama iaitu wife dia. Orang kedua iaitu mak mertua dia. Orang ketiga iaitu anak pertama dia. Anak kedua dia. Betul kan? Wife, mak, anak pertama, anak kedua. Okey. So, diorang ni semua pakai kod Rahmat. Diorang ni semua pakai kod Rahmat. Awak, yang bestnya awak pakai SIM card ni, awak jadi user kan? Awak pakai plan 35. Macam Rahmat lah, pakai plan 35. Awak jadi user, modal awak RM10 sekali seumur hidup. Awak free jadi dealer. Ni kalau orang nak screenshot tadi kejap lagi boleh. Awak free jadi dealer. So, bila awak jadi user, awak memang dah ada nombor kod awak sendiri. Okey, awak pergi dekat app Estelle awak. Okey. Awak pergi dekat app Estelle awak. Awak tekan 3 garis kat sini. Lepas awak tekan 3 garis tu, awak nampak tak nama awak? Awak nampak tak member ID E0001254. So, ni adalah kod suami cikgu. So, nanti awak nampak nombor kod awak kat sini. Member ID tu nombor kod. So, bila awak ada nombor kod, awak sambil-sambil pakai SIM card. Awak bagi orang bawah awak pakai juga, awak dapat collect commission. Total commission dekat sini ada 10. Saya ajar awak 3 je dalam live ni. Katakanlah Y pakai plan 35. Mak mertua pakai 35 juga. Masa register dia orang semua pakai kod awak Ni 35 juga. Ni 35 juga. Okey, yang bestnya awak dapat commission 13%. Setiap orang yang pakai SIM card bawah awak boleh jana income 13%. So, 13% kali 35, awak akan dapat commission RM4.55. Okey, yang ni pun awak dapat 13% juga. Dapat lagi RM4.55. Yang ni 13% juga, awak dapat lagi RM4.55. Yang ni tak ada modal Free jadi dealer. So, awak dapat tiap-tiap bulan. Kalau family awak pakai 30 tahun SIM card ni, setiap bulan awak dibayar ikut jumlah dia orang top up. Kalau contoh anak awak tiba-tiba ubah, nak top up RM100. So, kalau anak awak top up RM100 tiap-tiap bulan, 100 kali 13%. Commission dekat sini ikut commission top up. Faham? Best tak? Sambil-sambil pakai SIM card, awak pakai 35 tadi. Macam Rahmat lah. Rahmat pakai 35. Memang 35 ni komitmen bill dia. Dan dia dapat commission lagi. RM4, 4, 8, 12, 16. RM16, 17, 18. RM18, 2 pusing Rahmat dapat setiap bulan.
Santai-santai je. Faham? Okey, sampai sini korang okey tak? Siapa faham komen 1. Nak screenshot silakan. Ada. Sabar. Kat sini unlimited level. Okey, screenshot dulu level 1 punya commission. Screenshot dulu level 1 punya commission. Okey, dah screenshot Okey, dekat sini total keseluruhan commission ada unlimited. Kejap cikgu buka kat awak table. Cikgu cerita kat awak tadi 13% baru. Cikgu belum cerita kat awak level 2, level 3, level 4 sampai 8, level sampai 13, level unlimited. Sini unlimited. Macam cikgu sekarang, cikgu duduk kat sini. Ambassador. Bulan ni insyaAllah cikgu pecah naik yang ni. Dalam tim kita 2 orang lah akan jadi ni. Cikgu dengan orang bawah cikgu seorang. Dia akan pecah sini. Dalam tim cikgu ramai sini dengan sini. Sini memang ramai gila lah. Sini pun dah ramai. Berpuluh-puluh orang dah duduk kat ambassador ni. Komisi diorang dah besar dah. Okey, dekat dalam Malaysia tak ada lagi yang jadi teri-teri partner. Dalam Malaysia tak ada lagi yang ni. Dekat sini adalah seorang 2. Seorang 2. Termasuk kita orang nanti adalah 3 orang 4 orang. Kat sini. So, faham tak ni? Level 2, level 3 ni. Faham tak? Ke nak cikgu explain sikit? Nak cikgu explain sikit? Dia macam ni. Contoh kan? Ni awak. Awak cerita kat wife awak. Wife awak pakai singkat. Awak pakai 35, awak jimat poket awak. Wife pun pakai 35. Wife pun jimat poket dia. Wife pula pergi cerita kat kawan baik dia. BFF dia. Best friend forever. Okay. Dia orang ni pakai 35 juga. So, wife top up ni level 1 awak. Dia pakai kod awak kan? Dia pakai kod awak. Wife pakai kod awak. Ni level 1 awak. Level 1 awak top up, awak dapat RM4.55 yang ni. 13% ni. Okay, BFF register pakai kod wife. Ni level 2 awak. So, level 2 top up, awak dapat 3%. So, 3% kali 35, awak dapat komisen RM1.05. Sekejap cikgu kira 35 kali 3%. So, awak dapat komisen daripada orang bawah awak. RM1.05. Tiap-tiap bulan awak dapat. Kalau dia pakai SIM card ni 30 tahun, 50 tahun, semua awak dapat. Katakanlah BFF ni, dia ajak suami dia pula. Suami dia pakai plan 35, pakai kod dia. Sebab ni suami dia kan. Ni adalah level 3 awak. So, level 3 top up 35, awak dapat 8%. 35 kali 8%. So, awak dapat komisen RM2.80. Awak dapat komisen RM2.80 daripada level 3. Mula-mula memang awak dapat 24% dulu. 3 level dulu. Nanti awak akan naik sikit-sikit ke rank seterusnya. Okay, faham? Faham tak 3 level ni? Laju-laju cikgu cerita ni. Sekarang cikgu baru 8 level awak. Sini. Bulan ni cikgu punya komisen. Okay, macam mana nak baca account Estelle kita? Macam Mova pula Account Estelle kita ada banyak butang. Awak boleh belajar nanti. Cikgu pergi laju-laju Okay. Account Estelle kita, ini adalah cikgu tekan insentif ni. So, ini adalah income bulan ini. Paparan kat sini income bulanan. Income bulan ni. Kalau dia pergi 1.8 nanti dia jadi kosong semua. Pukul 12 tengah malam, 1.8 semua jadi kosong. Okay, so bulan ni punya income 23 bulan ada 20,000 income. So, ni rank cikgu sekarang ambassador member. Cikgu nak pergi senior ambassador. Bawah cikgu ada 4,600 orang. Okay. Lepas tu, ini tiga-tiga ni kita kena warna macam ni. Setiap bulan. Tiga-tiga kena warna hijau macam ni. Ni adalah logo Estelle. Logo jari macam ni. So, tiga-tiga kita kena lengkap. Baru kita layak override orang bawah kita punya komisen. Setiap kali dia orang top up. So, level 1 berapa ringgit komisen. Level 2 berapa ringgit komisen. Level 3 berapa ringgit komisen. Level 4 sampai 8 berapa ringgit komisen. Semua dia tulis kat sini. So, kalau kita nak tengok detail komisen kita, kita tekan dekat Estelle User Portal. Nampak dia tulis ni. For detail member report, please visit Estelle User Portal. Tekan ni. Sekejap cikgu nak masuk IC suami cikgu sekejap. Kejap
Ni. Ni adalah, dia macam mobile lah. Lifetime earning. Mana mobile tadi? Ni sejak kita pakai. Macam cikgu pakai 1 tahun 23 hari. So ni cikgu kutip duit daripada mobile. So yang ni dekat website yang muncul macam ni lifetime earning. Sejak kita join, cikgu nak dekat 4 bulan dah. So ni income 4 bulan. Macam tu. Okay? Santai-santai je. Awak pakai 35, santai-santai je awak buat duit. Jangan stres-stres. Jangan stres-stres. Okay, kalau you mobile tak okay kat kawasan rumah, macam mana cikgu? Okay, Kak Amy, saya boleh bagi pendapat dalam tim saya, ada juga orang yang tak okay line you mobile tempat dia. Tapi dia nak buat online. Dia bukan nak buat offline pun. Dia tahu dah orang skilling dia, you mobile semua tak okay. Dan dia buat online. Dia buat live macam saya apa semua kan. Okay, so orang lain okay line you mobile sebab dia bukan duduk kawasan dia. So dia jadikan SIM card ni SIM card jana pendapatan. Dia langgan plan 35 tapi dia tak guna pun. Tapi dia dapat income RM1,000-2,000 sekarang. Setiap bulan. Kak Amy, kalau awak nak tiru macam dia, awak nak jadikan komitmen awak RM30, hidupkan nombor baru. Tapi awak tak guna pun sebab line awak tak okey. Awak nak jadikan SIM card ni tambah income, orang kata buat side income. Boleh lah. Nak buat side income silakan. Ada ramai je yang buat side income. Dia tak guna pun SIM card ni. Macam cikgu lah. Cikgu ada nombor utama. Nombor kedua cikgu SIM card Estel. So cikgu tak guna sangat pun internet dia. Tapi cikgu jadikan dia boleh dapat ribu-riban. Faham tak? Faham tak Kak Amy? So kalau you nak pakai betul-betul, you rasa line tak okey, you nak jadikan SIM card jana pendapatan pun boleh. Kalau you rasa line you tak okey, you tak nak buat pendapatan, you tak payah pakai lah. Sebab tak ada pasangan pun. Faham Kak Amy? Kalau nak buat duit, pakai je SIM card ni. Pakai tapi tak guna. Maksudnya hidupkan sahaja untuk override orang bawah. Dalam tim kita ramai macam tu. Terutama sekali yang duduk betul-betul kampung. Dia duduk macam Gombak, kampung orang asli atas bukit tu. Semua line tak ada kat situ. Termasuk you mobile. Jadi dia register SIM card masa dia bawah bukit lah. Lepas tu dia naik balik bukit, dia tak boleh jual apa SIM card ni kat orang kampung dia. Tapi dia buat online. Boleh je macam tu. Okey lagi. Detail commission. Okey, awak scroll ke bawah, nampak dia tulis monthly income. Okey, dekat sini awak boleh tengok. Sekejap. Ni income suami cikgu. Cikgu tukang tunjuk kat awak ni. Okey, macam hari ni dia tulis lah. Hari ni ada 9 orang register. Ada berapa orang members. Berapa income hari ni. Okey, incentive story ni tempat kita tengok segala commission. Sekejap. Julai nampak. Orang level 2 top up, kita dapat 6 sen. Orang level 2 top up dapat RM5 sen. Orang level 8 top up, kita dapat 3 sen. So, segala commission tengok dekat sini. Orang level 7 top up, kita dapat income. So, kalau nak tukar bulan, tukar je kat sini awak. Bulan 6 punya. So, awak boleh nampak lah income bulan 6 punya. 30 Jun, orang ni top up, dapat 15 sen, kita override. So, itu tempat tengok setiap bulan ke kena top up. Kalau awak tak top up, macam mana awak nak main internet? Awak kan memang tiap-tiap bulan bayar SIM card awak. Sama je. Okey, lagi. Tadi incentive story. Cikgu tunjuk genealogy. Genealogy ni semua orang bawah kita, semua kita boleh tengok. Semua orang bawah kita, semua kita boleh tengok. Kita boleh search nama dia orang kat sini. Boleh search. Okey. Okey, lagi. Lagi. Summary report. Ada ke lah? Ada. Dalam live ni santai-santai je. Kita ada Zoom. Setiap hari Selasa. Pukul 9 malam. Okay, kalau awak tengok dekat sini. Dia ada bagi tahu. Income Julai tengah running. 20,600. Income bulan Jun 11,000. Income bulan lepas cikgu 5 angka juga. 11,000. Income Mei 6,600. Income April 800 lebih. Cikgu start buat Mova ni. Mova pula. Estel ni ujung bulan 4. So bulan 4 tu ada lah sikit. Okay. Bulan 3 tu kita aktifkan je. Kita tak buat pun lagi masa tu. Kita betul-betul buat ujung bulan 3. So ni kita boleh tengok semua ni. Berapa total kita collect. Semua ada kat sini. Macam mana nak masuk kelas? Duduk dalam grup cikgu lah. Awak pakai skepin SIM card. Awak pun sambil-sambil tu belajar. Santai-santai je. Bantu orang jimat poket. Sambil-sambil tu buat duit. Gitu je. Awak pakai 35 sebelum ni. Ataupun awak pakai bil mama sebelum ni. Awak tak ada peluang buat duit. Betul? Sebab ya.
Sebab awak duk bayar Selcom tu, Selcom je kaya. Awak mengkayakan poket diorang. Diorang tak ada buat profit sharing pun kepada user. So awak duk bayar je. Sekarang ni Airtel dia ada sediakan profit sharing. Awak boleh buat income, awak boleh jana income juga. Cikgu nak tanya, kenapa cikgu cakap setiap 1 bulan semua jadi kosong? Memang macam tu. Dia reset every month. Dia reset every month dekat paparan yang ini. Paparan yang ni setiap bulan dia jadi kosong balik. Kecuali network lah. Network ni tak kosong. Cikgu bagi nombor telefon. Okey, lagi pasal SIM card ni. Apa lagi nak cerita Banyak sangat dah ni. Ni pasal plan. Pasal plan. Okey, 35 kita beza dengan 35 orang lain. Awak boleh juga cerita macam ni. 35 kita, awak bandingkan sini dan awak jawab Okey tak 35 kita dapat 100 GB hotspot. Banyak tak korang? 100 GB hotspot. 100 GB hotspot banyak tak? Siapa rasa banyak komen banyak. Banyak tak korang? 35 je pun dapat 100 GB hotspot. Banyak tak korang? Adik ipar cikgu dia pakai Selcom tau. Berbelah tahun dia pakai Selcom. Dia buat kakak nombor pergi Airtel. Dia kata kat Selcom dia pakai 35 juga. Dia buka app dekat cikgu. 2 bulan lepas dia buka. Dia kata dia dapat 3 GB je sebulan. Lepas tu saya apa lagi? Awak tak cakap awak tak cukup internet. Nah SIM card. Sebab akak ni akak ipar awak, akak belanja awak sekeping. So dia buat kakak nombor. Sekarang dia happy lah loncat-loncat hari-hari tengok Netflix. Hotspot besar. So kelebihan kita yang pertama hotspot kita besar. Kelebihan kedua lah yang kedua adalah kita boleh data carry forward. Okey. Hotspot kita boleh tarik, boleh bagi wifi kat anak, tengok TV, apa semua, iPad apa semua tu tarik daripada hotspot. Okey, kalau kita main data, tengok TikTok, tengok YouTube, tengok apa-apa semua tu, kita pakai 200 GB high speed data. Data kelajuan high speed. Okey, 200 GB ni cukup tak cukup? Okey, kalau nak jawab soalan cukup tak cukup, okey, awak tengok penggunaan cikgu. Cikgu buat live hari-hari. Cikgu pakai internet lebih kurang bawah 150 GB sebulan. Cikgu buat live hari-hari lebih kurang minimal 3 jam, maksimum 7 jam, 8 jam. Paling banyak 8 jam lah sehari cikgu live. Minimum 3 jam. So awak bayangkan, cikgu live hari-hari dengan sekadar live macam tu. Ni cikgu tengah live ni, cikgu tengah pakai internet Airtel lah ni. Tak ada lagging kan? Cikgu punya bar 2 bar je kat sini. Tapi tak ada lagging. 2 bar. Kalau awak yang 3 bar, 4 bar tu lagilah. Laju doh lah. Sebab rumah cikgu atas bukit. So awak bayangkan, awak pakai sebenarnya, kalau cikgu yang buat live hari-hari, cikgu pakai 150 GB. Awak yang tak buat live tu, awak sebenarnya pakai bawah 100 GB je. Bila awak pakai bawah 100 GB, cukup tak 200 GB dia bagi ni? Cukup tak korang rasa? Jawapan dia cukup lah. Sebab awak pakai bawah 100 GB. Kalau awak sekarang pakai internet dia tulis unlimited data, sebenarnya awak pakai bawah 100 GB. Sebab tu awak rasa internet awak tak habis. Sebab awak pakai bawah 100 GB. Company ni bagi double, bagi 200 GB. Memang tak habis punya. Saya yang buat live hari-hari 7 jam, 8 jam pun tak habis-habis juga. 200 GB dia. So, kalau awak tak habis guna, data boleh bawa ke bulan depan. Best tak? Contoh bulan ni awak pakai 100 GB, ada baki bulan 7 ni 100 GB awak belum guna. Boleh carry forward ke bulan 8. Bulan 8 awak dapat lagi 300 GB. Lepas tu awak tambah dengan internet yang tak habis pada bulan lepas. So boleh carry forward. Internet tak habis boleh carry forward. Best tak? Dia bukan burn data dia. Okey, kalau awak nak tengok dekat handphone cikgu ni internet suami cikgu Tekan dekat plan detail. Awak boleh tengok dekat sini. Bulan ni punya internet 500 GB tak sentuh. Sebab dia ambil plan 50. Yang saya tunjuk kawan ni plan 50. Hotspot 500 GB. Okey. 500 GB tak sentuh bulan ni punya internet. Bulan lepas dengan bulan lepas satu lagi, 2 bulan ke belakang, kita ada carry forward 458 GB. Tak habis juga. Tak habis juga. Tak habis korang. Okey tak okey korang? Boleh carry forward. Data tak habis boleh carry forward. Lepas tu data dia laju gila. Kalau awak nak tengok laju ke tak laju, awak boleh pergi melawat dekat TikTok cikgu. Cikgu banyak pergi banyak tempat, cikgu buat video. Cikgu buat test speed. Jap mana ni? Ni test speed. Cikgu buat test speed. Ni macam cikgu kat Podisa ni.
Sambil-sambil makan steamboat. Nampak? Laju daripada wifi lagi, babe. Kalau nak bayar wifi, biasanya kita kena bayar 100 Mbps kelajuan, kita ada harga sekian. Betul tak? Kalau kita pergi dekat Unify ke, Time Fiber ke, diorang ni nak dapat kelajuan macam ni, awak kena langgan bayar ratus-ratus. Tapi sekarang singkat 35 yang cikgu tunjuk ni dekat awak, orang yang pakai 35 je. 35 dekat Ampang dapat 400 meg. Laju tak laju korang? Siapa rasa laju, kami laju. Ni dekat Kuala Terengganu 1.2 GB. Bapak laju. Terengganu, cikgu pergi tempat-tempat dia semua mobile power gila nak mampus. Tak tahulah kenapa negeri Terengganu, negeri Kelantan semua mobile power gila. Yang ni Kubang Keria, Kelantan. Ni Rembau. Ni Pantai Sepat, Kuantan. Tepi pantai 1.2 GB. Ni Negeri Sembilan. Ni Sabah. Sabah cikgu ada banyak video Sabah. Okey, awak boleh tengok dekat tutorial TikTok cikgu. Kat TikTok cikgu yang cikgu tengah live ni. Ni tim kita. Yang ni dah 5 angka ni. Ni dah 5 angka income dia. Ni suami cikgu. Dah 5 angka jugalah. Ni cikgu lah. Ni tim kita sikit lagi nak 5 angka. Yang ni 4 angka. Nak 5 angka juga. Ni kelajuan-kelajuan ni. Kelajuan memang laju nak mampu Raub. Ni Kampung Papar, Sabah. Jap, cikgu nak ambil gambar jap. Kampung Papar. Tak yalah. Ni Kelantan, Seremban. Awak tak bayar-bayar mahal dah. Ni Tangkak. Ni Commission Table. Ni Bukit Kuantan. Ni Sunway Pyramid. Yang ni Subang. Yang ni Rawang. Ni cikgu dengan Atir Tok. Dia pun pakai juga SIM card ni. Dia pun bawa kita juga. Ni dekat Sungai Choh, Rawang. Yang ni dekat Ampang. Yang ni dekat, tak ada location pula dah, Subang Jaya. Yang ni dekat Kampung Terbaru, KB. Yang ni Kota Marudu, Sabah. Nampak? Sabah 800 Mbps. Laju nak mampu Ni Penang 859 Mbps. Ni Simpang Pulai. Simpang Pulai mana Nak pergi kamera ni Perak. Ni CEO dia. Ni CEO Estel. Yang ni, yang sebelah kita orang ni. Yang ni lah yang kita orang pergi Sabah sama-sama bulan lepas. So memang laju doa. Company ni HQ dia dekat Bangsa. Korang boleh pergi juga melawat HQ dia. Okay. Alright. So habislah pasal Estel Habis apa-apa tak payah tanyalah dekat dalam grup boleh buat duit. Okay, boleh buat duit. Santai-santai je. Sambil pakai, sambil buat duit. Okay, saya dapat free baju, free topi lagi daripada cikgu. Cikgu, tingkat saya belum sampai. Awak check lah dekat TikTok awak. Dah sampai mana? Abang JNT, cepatlah hantar barang Kak Nash. Sian Kak Nash. Tunggu pasal SIM card tak sampai-sampai tu. Okay, sekarang ni ada 59 orang ni. Pasal SIM card Estel settle. Nak dapat cashback macam cikgu ajar tadi Kalau korang dapat banyak video, korang boleh pergi kat TikTok saya Saya ada pergi pulau. Saya pergi, sebelah hari saya pergi Sabah bulan lepas. Saya pergi Tawau, Semporna, Sandakan dan juga Kota Kinabalu. So ni Sandakan. Saya ada buat naik gunung Sandakan. Ada buat speed test juga. Saya pergi atas Pulau Mata King. Saya pergi Pulau Pom-Pom. Saya buat video. Semua saya buat video. Ni dekat terminal bus. Yang ni dekat Sabindo. Dekat Tawau. Ada video cara beli? Ada. Ni awak. Nak beli SIM card ke? Kalau nak beli SIM card, nak dapat cashback, awak pergi terus direct kedai saya. Awak pergi dekat kedai saya. Awak pergi tekan shop. Awak type dekat sini Arwahab. Ni. Awak type nama kedai Arwahab. Ni nama kedai kita. Kita ada 2 kedai kat TikTok. So awak pergi beli kat kedai ni lah. Awak pergi dekat Arwahab. Okay. Awak pergi tekan visit shop. Lepas dah tekan visit shop, awak pergi tekan yang warna purple ni. Lepas tu awak tekan anak panah. Kemudian awak tekan copy link. Lepas dah copy, awak keluar masuk dalam Mova.
So Mova akan baca berapa ringgit komisen awak dapat daripada pembelian SIM card awak. So ada anggaran komisen 56 sen, awak tekan beli di TikTok. So nanti Mova akan masuk dalam TikTok balik, awak settlekan payment awak. Okay. Harga SIM card RM10 satu keping. Beli 2 boleh dapat free shipping. Nampak dia ada tulis ni. Beli 2 keping dapat free shipping. Lepas tu dapat free shipping. Lepas tu kalau awak ada TikTok bonus shop, awak tekan bonus. Awak dapat lagi murah. Nampak? Ni harga 2 keping siap postage. Belilah 2 keping alalang. Boleh awak dengan bini. Awak duduk atas, bini awak duduk bawah. Bini top up, awak dapat commission. Alalang kan? Okay. Alright. Yang ada 51 orang ni, korang nak masuk ke kelab affiliate? Affiliate Mova. Affiliate Mova 1 jam juga tau. Korang nak masuk